Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dari Dapur 3C yang kali ini kita bawa bersiaran di luar. Bersama kita hari ini Chef Ati. Hai Chef, apa khabar? Oh baik. Sihat ke? Sihat. Makin cantik sekarang. Terima kasih sebab jemput saya lagi. Ya. Atas permintaan ramai. Ya ke? Ya. Nervous saya nak masak Betul. gini. Okey. Ni hari ni jemput saya ni saya ada benda surprise tau nak bagi. Apa tu? Boleh terangkan? Tapi nak bagi hint lah dulu. Ah. Tak nak bagi terus. Okey. Saya teka. Okey. Cuba teka. Menu dia ni apa? daripada negeri tempat daging. Dapat daging. Daripada mana biasanya? Kalau daging. Apa ya? Okey, kita biasa nampak menu ni dekat Kelantan. Di Kelantan Pulau Timur. So hari ni kita nak try masak daging belengas. Oh, daging belengas. Daging belengas. Kita cuba sebab Okey. nak raya ni kan. Nak raya biasanya raya ni kita dapat daging banyak. Ya. So bila daging banyak tak tahu nak buat apa. Kan? Kita rebus-rebus, kita buat daging belengas. Kita cuba. Tak cuba tak tahu dek. Okey. Okey. Untuk bahan-bahan dia? Okey. Lalat pun time ni dah nak sibuk pun dia datang. Okey. Bahan-bahan dia daging. Daging ni kita rebus dulu tau. Kalau nak rebus kat sini pukul 7 pun tak asyik lagi 7 malam. So kita rebus kat rumah saya dah rebus siap-siap. Okey. Kita perlukan daging. Okey, ni bahan-bahan perasa. Merah. Minyak. Okey, ni bahan hiasan. Yang ini saya dah blender. Halia dengan bawang putih. Halia dengan bawang putih tu berapa banyak? 8 ulas bawang putih. Okey. Halia dalam 2 inci lah. Jangan banyak sangat. Okey. Yang ini kacang buncis. Okey, bawang Holland. Sedikit air. Okey, sos cili, sos tomato, kicap manis, kicap karamel dengan sos tiram. Okey. Wah, bahan-bahan dia sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Senang. Yang dah ada di dapur rumah kita sendiri. Betul. Kalau tak ada pun pergi kedai. Kalau tak ada kat rumah boleh pergi kedai ya. Beli. Alah, barang mudah je pun, bukan susah. Okey. So, nak masak lah ni. Masak dia senang ni, Chef. Masak dia mudah. Petik jari je. Petik jari. Jangan lupa semua mesti kena cuba. Kena cuba. Ambil pen, ambil kertas, tulis. Okey? So, nak masak lah ni. Okey, silakan. Silakan. Okey. Buka api dulu. Kita buka api dulu ya. Bismillah. Berangin dekat luar ni. Rasa macam ada pantai ya. Okey. Harap api. Okey. Api cun. Api kita dah nyalakan. Api dah nyala. Kita letak minyak dulu. Masak minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mulakan dengan bismillah. Okey, masukkan minyak. Okey, masukkan minyak biar dia panas dulu. Panaskan minyak. Okey. Mitik pula. Kita lap sikit. Sikit tak apa. Sikit tak apa. Minyak dah panas. Cukup minyak Cukup minyak. Kena tambah sikit lagi. Biarlah tambah sikit lagi. Dia minyak pun sedap. Itu nama dia belengas. Betul. Setuju. Saya takut api ni macam terpadam. Terpadam. Okey. Sebab kita kat luar ni okey. Saya jaga api ya. Jaga api. Okey, next Chef, masukkan apa? Okey, lepas tu dah panas agak-agak. Takkan nak celup pula ya. Okey dah ni. Kita masukkan daging kita. Daging. Daging. Daging ni kalau nak lagi lembut, kita boleh pakai pressure cooker kan? Boleh Allah. Kena baju pula. Habislah baju raya Chef. Habis baju raya. Okey, kita letak dulu ya. Kita letak daging ni. Okey, letak daging. Awak kalau orang tak makan daging, awak boleh tukar juga. Boleh ke? Boleh lah. Saya daging ni kurang sikit sebab darah tinggi. Tak semua orang. Darah tinggi sama lah kita. Tak semua orang makan daging, wah. Betul. Boleh tukar. Boleh tukar. Letak binatang apa pun letak. Kok nak rasa nak letak sotong ke? Sotong. Nak letak seafood. Boleh ke udang ke, daging ke, landak ke, unta ke, semua boleh. Dapat Kita buat dia. Okey, kita letak. Okey, kita bagi dia garing dulu. Kita bagi dia garing dulu. Nak cakap. Okey. Daging ni nak berapa lama? Tadi saya dah rebus dah siap-siap kat rumah. Okey, dah siap rebus dah. Kita masak tak lama lah. Jadi kita bagi daging tu rebus dengan apa? Saya rebus letak halia sikit. Wah, bagi hilang hanya dia. Okey, bagus. Bagi lembut. Campurlah sikit daging. Jangan letak daging je bosan, boring. Bubur sikit. Lemak-lemak dia. Itu tu yang sedap. Baru sedap. Itu yang nak darah tinggi tu. Kan perempuan? Betul. Darah tinggi bagi tak abang cameraman? Abang cameraman senyum tadi. Okey. Goreng abang cameraman tu makan ke daging? Makan ke daging. Abang cameraman tak makan daging. Boleh tukar. Seafood lah untuk dia. Kejap kita rasa. Tengok dia makan tak daging. Okey. Tak api ni. Okey. Sebab kat luar angin. Dah naik bau. Kalau lah penonton kat rumah boleh bau.
Okey, kita goreng, kita goreng. Okey, goreng dah lama lah kot kan? Okey. Dia sebenarnya resepi ni budak sekolah tadika pun boleh masak. Kalau macam tu saya ni label-label sekolah tadika lah ni. Yang tengok-tengok tu ambil pen, ambil kita jangan tengok je. Okey, kemudian masukkan bawang putih dengan halia. Okey, yang ni kita dah blender yang ni kita dah blender, saya dah blender. Saya dah blender, saya letak kat rumah, senang. Tinggal masuk je. Ni kalau pergi camping pun okey je ni. Nak masak betul. pada rumah. Pergi camping sesuai sangat. Sesuai. Betul. Lepas-lepas raya tu, potong-potong dari korban tu, bawa lah family pergi camping pula. Okey. Mana tu je. Okey, saya masukkan ya. Masukkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita kacau. Berapa banyak tadi bawang tadi? Bawang 8 ulas. Bawang putih? Bukan 8 labu tau. Kalau 8 labu buat kenduri. Okey. 8 ulas bawang 8 putih. ulas bawang putih dengan lebih kurang 2 inci lah. 2 inci halia. 2 inci jari saya ke jari chef? Sama je. Jari chef besar sikit. Okey. Saya tolong godak ya chef ya? Kacau dulu. Bagi dia mesra. Mesra betul. Okey. Saya ni pun dah lama ni chef. Ya ke? Dah Saya kuali dah ni tau. Samalah, saya pun lama tak masuk live ni. Nervous pula hari ni. Itulah. Okey. Dah lama saya ni tak masuk dah gantung kuali kat rumah ni. Aduh. Okey, next. Dah ya. Okey. Dah boleh dah tu, lebih kurang dia dah wangi-wangi dah naik kan. Boleh masukkan apa lepas tu? Okey, kita masukkan kicap cair. Kicap manis. Kicap manis, minta maaf. Okey. Okey. Kicap manis. Kicap Berapa sudu? Dia kadang-kadang tersasar tu biasa. Okey. Berapa sudu? Lebih kurang 3 sudu lah. 3 sudu. Kita masuk Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kacau. Nak lagi gelap boleh lebihkan kicap kan? Boleh. Nak lagi gelap. Okey. Okey. Ini kita tak nak banyak sangat sebab jadi kita nak letak kicap Oh, caramel. kicap caramel. Okey. Okey, letakkan sedikit kicap caramel. Okey. Sedikit Kicap ya. caramel ni fungsi dia untuk Lagi gelap, lagi pekat. Lagi likat, lagi pelengah. Lagi Lagi belengah. Okey. Okey. Masukkan. Dah naik bau lah chef. Okey, Sedapnya. dah naik bau. Bau masuk kicap. Kicap Okey. caramel pekat sikit jangan salah pula. Memang ada 2 kicap. 1 kicap manis, 1 kicap caramel. Cooking caramel. Ya betul. Brand apa yang sedap chef? Alamak. Tadi saya datang, saya tak ingat pula brand apa saya letakkan. Okey, Okey. kita ada sudu ni. Nah. Kita letak sos Cili. betul. Dia kalau masak kat luar ni macam-macam unggas yang datang. Ya. Dia pun nak join sekaki. Masuk dia pula. Okey. Siap. Okey, lagi. Sos tomato. Kena letak sos- tau ni. sos tomato pun letak, ya? Tomato pun letak. Supaya Baru, rasa. Okey. Saya tak pernah lagi buat resepi Ya ni. ke? Okey, lepas ni raya boleh cuba. Tak raya pun balik kanan cubalah masak. Kena beli Sangat daging ni, isteri, kena beli daging nak bagi ni. anak-anak rasa. Okey, ni sos tiram. Sos tiram. Sos tiram masukkan. Sos tiram. Sudu tadi? Sudu mana? Minta maaf lah ya. Okey, letak sudu. Agak-agak lah ya sos tiram ni. 1 atau 2 sudu. Slow-slow chef. Habis baju raya nervous. nanti. Saya tak boleh tengok tu akak kamera dengan abang kamera tu. Okey, kacau dulu. Okay. Kacau Kita racau bagi dia sebati. bagi yang sebati. Kalau kita nak berlengas lagi, okey, letakkan sedikit air. Betul. Tambahkan sedikit air. Kalau tidak kan kering tak nama daging Dia berlengas. jadi daging nama goreng. Dia daging goreng. Okey. Kuranglah rasa belengas Tak dia. air. Jangan letak banyak sangat. Letak banyak sangat dia jadi sop pula. Allah. Okey. Letak sikit. Sikit je dulu. Letak sikit dulu. Sementara tunggu dia merenih ni. tu sebenarnya kita nak menikmati angin-angin yang datang ni. Chef biasa ke buat shoot dekat luar? Tak pernah ni first time nak. First time kan? Dengar bunyi kereta, bunyi unggas. Aduh. Chef, memang color dia macam lagi masak kicap ke? Ya Allah, saya lupa nak kunyit. Ya Allah, Astaghfirullahalazim. Muhammad Rasulullah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebenarnya resepi dia masuk kunyit tapi tak apa, kita buat dia. Kita letak. Kita buat dia. Kita letak. Ya Allah, dah maaf lagi saya lupa dah faktor usia ni. Letakkan sedikit kunyit. Okey. Baru cantik baru colour cantik dia. warna dia. Dah maaf lah ya. Tapi Sebab tadi masa mula-mula yang daging tu kita nak renyah kita tahu kunyit. Tapi kita saya lupa ya Allah. sembang sangat itulah dia. Faktor usia. Okey, color dia dah cantik ya. Kita bagi dia merenyah dulu. Bagi dia merenyah dulu. Barulah naik seri color dia. Daging belengas. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan ya. Okey. Bau Kita dah boleh dimasukkan Okey. garam, gula. Okey, yang mana makan aji kita letak aji, okey? Okey, garam. Sikit garam. Tapi chef rebus tu rebus garam tak? Sikit. Sikit So lah. kita tak nak banyak sebab kita dah letak kicap agak apa? Betul. Macam-macam tadi kita letak. Okey, letak garam sikit. Garam sikit. Okey, yang tak makan haji boleh letak haja. Okey, tak lah. Yang tak makan haji tak payahlah skip je, okey? Boleh letak preset lain apa? Boleh letakkan macam-macam ada. Apa tu dia panggil? Mushroom seasoning. Boleh. Apa-apa pun boleh. Okey.
letak Okey. sedikit untuk badankan rasa dia. Okey. Sah orang Kelantan punya makanan. Ah, Kalau bubur gula confirm orang Kelantan. Allah. Tak nak letak pun tak apa. Sebab tadi kicap dah manis dah kan. So tak nak letak pun tak apa. Okey. Tak ada pasahan. Okey. Pasahan pula. Okey. 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 Sementara dia mengenih tu, saya nak tanya chef sikit. Nak tanya apa? Selain daripada daging masak belengan ni, daging chef suka masak apa? Daging. Apa lagi yang sedap? Apa yang sedap? Dendeng, rendang. Banyaklah daging boleh masak. Tapi itulah kalau orang yang ada darah tinggi dia tak sesuai makan banyak daging ni, betul tak? Okey, macam tu. Nak lagi daging fresh macam ni. Kalau tak nak makan daging, takut darah tinggi, tukarlah benda lain. Tapi kalau seafood boleh kan? Seafood boleh. Kalau ayam saya takut hancur, tapi boleh je buat, tak salah. Boleh. Kalau Kan? seafood perlu rebus tak? Tak payah rebus, tak payah rebus. Maksudnya tak payah terus Kalau rebus goreng sekarang je. kecut pula. Okey. Ya. Okey. Warna naik. Oh, cantik dah colour dia. Wah, bau dia harum. Dah naik bau, dah naik warna cantik. Cantik dah ni. Ini kalau dapat nasi panas, sedap telur ni. mata. Cukup. Tak payah banyak. Tak payah banyak. Tak payah banyak. Tak payah lauk lain. Tak pandang dah mak tak betul nak, lalu belakang. tak pandang dah. Tak pandang. Cukup yang ni, cukup. Dia ada pula tetel-tetel ni. Ada kat sikit kamera. Kat kamera. Itulah yang sedap. Ni berlengas-berlengas. Ni nama dia berlengas. Kalau Nampak nak tak kuah kuah banyak, dia? letak air banyak sikit. Okey. Ini kalau kita masak, Masak apa tu? masak boleh frozen kan tak? Boleh. Tapi tak dan frozen. Betul. Tak dan frozen. Kalau macam ni tak punya dan bau? frozen. Tak sempat nak frozen deh. Kalau macam punya bau, Tak sempat nak tak frozen. sempat Okey. nak frozen. Tak sempat nak frozen. Masak, makan terus. Abang cameraman dia boleh kot beli nasi? Makan Kan? sama sekejap lagi kan? Okey ke kat kamera? Okey. Nampak tak takut merecek pula minyak ni kat kamera. Okey. Dah. Kita boleh masukkan? Kita masukkan sayur. Okey, sayur sebenarnya sayur apa pun tak apa, mudah. Yang ini mudah pasal apa? Kita sekali kan. Sayur. Boleh letak carrot lah. Boleh carrot, Carrot pun boleh. Lupa nak beli. Carrot boleh, okey. boncis boleh, kacang panjang boleh, kacang kelisa boleh. Kacang kelisa kat sana orang panggil kacang apa? Kacang botol. Kacang botol. Kacang botol kan? Kacang botol. Kalau betul. letak brokoli? Boleh brokoli, Boleh, semua sayur boleh lah semua ni. sayur. Petai kalau kau nak rasa sedap, kau bubur Wah, dah petai. daging kau berlengas nak. petai. Petai. Lain tu. Lain-lain. Kita cuba, kita buat. Tak ada salah, tak ada Wow, betul. nampak menyerakan. Kan cantik dah tu warna dia. Kita lebihkan kuah dia sikit lah pasal kejap lagi nak makan dengan nasi. Ya. Okey. Boring kan hijau je. Betul. Tak ada colour lain. So kita letaklah kawan-kawan dia. Ni cili merah, cili hijau, daun bawang. Kalau yang macam nak lagi estetik orang kata letaklah benggala. Tu mahal sikit lah. Cimbang pada sikit. Okey, letak ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cantiknya terus. Meriah colour dia. Meriah colour dia. Letak bawang Holland. Bawang Holland tau. Bawang Holland. Yang penting bawang Holland. Ada kalau bawang biasa dia tak crunchy. Dia So letak bawang layu kan? Ya. Letak bawang Holland. Okey? Okey. Dia lagi banyak, lagi sedap. Dia manis. Yang ini bawang Holland kan besar. Yang ini chef ambil setengah biji je. Tapi kalau lagi banyak? lagi banyak lagi sedap sebenarnya. Wah, Okey, lepas tu kita nampak. boleh letak. Kita letak tadi kan bahan berasa semua? Dah. Okey. Dah masuk dah. Kalau nak berlengas, yang ini nak makan nasi dah okey dah. Mm-mm. Kalau nak keringkan lagi pun boleh. Tapi dia berlengas lagi sedap betul tak? Betul, dia ada kuah-kuah dia. Kuah-kuah. Betul Macam saya kata tadi, dapat nasi panas, telur mata, cukup dah. daging belengas. Saya rasa dah okey dah ni, Dah dah cukup okey dah ni. Tak payah nak Besar-besar lauk-lauk saya lain. potong. Tak maaf lah ya. Chef gaduh besar-besar. ke? Potong bawang bergaduh tak ke? perasan ada yang besar-besar, yang kecil alah. Ya. Taklah Okey. ingatkan chef bergaduh, Lain potong dah. bawang macam tu kan? Okey. Okey, dan hampir nak siap dah ni. Hampir dah nak siap Hampir dah. nak siap dah. Okey lah, kita punya bawang pun dah layu. Wah. Ni dah masak dah ni, dah masak dah. Cantik Chef, kan? nampak Ada hijau, menyerakan. ada merah, ada putih. Saya nak rasa? Boleh. Rasa Saya nak nak rasa. rasa? Rasa dulu rasa. Saya rasa ya? Dengan Boleh? Saya Saya rasa rasa? bacaan bismillah. Bismillah. Okey, bismillah. Saya rasa kalau tak sedap, Kalau siap tak chef. sedap, kalau sedap saya masak. Kalau Kalau tak tak sedap, sedap? kita sama-sama masak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Sedap tak sedap? Chef! Sedap. Sedap! Okey, sedap kita tutup api. Tutup api, Tutup api, tutup api. Chef, sedap! Okey, rasa macam nak berniaga lepas cepat sedap kan? Okey. Mana Dah, plating? Mana plating? Api Ingat kan tak ada habis. minta tolong kat kru, minta tolong kat kru. Kakak kru. Wah.
kakak kru dah siap plating. Cantik. Terima kasih kakak kru. Okey, kita plating. Okey, kita letak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mudah, dalam tu ada daging, ada sayur. Tak payahlah cantik. masak 2-3 kali dah. Cantiklah plating dia. Cantik betul plating kita. Siap ada daun salad bagai. Ni yang buat lagi selera ni. Betul. Kita letak. Chef, Ya. Raya Haji ni balik kampung mana? Alah, saya balik Melaka je. Melaka? Awak balik mana? Saya dari sini je lah. Oh, ya ke? Tak dapat cuti. Tak dapat cuti. Okey, kita bubuh. Okey. Cerita pasal raya, cerita pasal raya juga. Cepat-cepat kita buat ni, takut hujan. Melaka tak jam ke raya-raya ni? Melaka tak raya pun jam. Macam mana? Itu yang saya tak faham kenapa ramai sangat orang suka pergi Melaka kan? Macam nak naik beca. Oi, Okey, ini boleh makan satu penuh family ni. Daging sekilo semua boleh makan. So, daging raya korban ni, Jatuh pula dah. daging raya korban ni bolehlah masak macam ni kan chef Boleh kan? masak, makan sama-sama dengan keluarga. Janganlah terperap, simpan dalam peta ais. Setahun dah lagi dengan dalam peta ais tu. Betul. Kita letak ya. Okey, dah. Bismillah. Kita bagi. Mana korek tadi? sampai habis. Mana tadi untuk plating? Saya tak sabar nak tabur ni. Sabar. Saya tak sabar nak tabur. Okey. Mana plating tadi? Sana, Ni sana, dia. sana. Ya, sana. Walaupun berangin peluh-peluh juga saya nak awak buat. Saya nak Saya tak sabar sekejap. nak tabur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Lihatlah kejadian dia. Letaklah bawang goreng sikit. Ini kalau ada asam limau sedap ni kan chef? Wah, nampak tak cantiknya? Makan pula nasi panas-panas. Apa okey. nak kata? Okey. Tak apa dah. Siap. Okey, inilah siap. dia. Daging Belengas. belengas. Menu Okey. kita hari ini. Kita nak tunggu nasi je. Tunggu nasi. Kau ada sesiapa nak beli nasi, boleh kita makan dengan nasi. Betul. Bau. So cuba tau. Jangan tak Ini cuba. kalau balik rumah mentua bawa sepinggan. Sayang terus. Mak mentua, okey? Jangan lupa buat. Okey, jangan tengok je. Tolonglah masak Tolonglah daging buat. tu. Okey, Nanti tolong dah buat boleh komen dia. Boleh komen, okey? Okey. Okey, itu saja untuk Berlaga-laga pula. Okey. Itu saja untuk resepi kita hari ini. Nantikan resepi-resepi baru yang lebih mudah, lebih sedap dan apa lagi? Menyelerakan. Jangan lupa like, komen dan share Facebook Jabatan Pembangunan Masyarakat. Okey, sebarang Kita letak dulu. Awak cakap berat. berat. Okey. Sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor di tertera di bawah. Okey. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.